Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Ini merupakan objek diturunkan dari syurga, tapi korang tak sedar. Nampak macam mustahil kan? Terdapat banyak perkara luar biasa yang terjadi di sepanjang sejarah peradaban manusia dan menjadi tanda kebesaran serta kekuasaan Allah SWT. Dan lagi mengejutkan, terdapat beberapa benda yang Allah turunkan terus dari syurga ke bumi sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia. Malah benda yang diturunkan ini memiliki keunikan tersendiri, sama ada sebagai keberkatan, pelindungan atau pengajaran bagi generasi akan datang. Ada dalam bentuk objek, ada dalam bentuk makanan, malah ada juga dalam bentuk yang tidak dapat dikenal pasti sehingga kini. Nak tahu apa? Jom bersama Faktau kita bongkar rahsia syurga yang terdapat di bumi di dalam. 10 benda dari syurga yang ada diturunkan ke bumi. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Peti tabut. Peti tabut perjanjian atau dipanggil sebagai Ark of Covenant merupakan sebuah peti yang dikurniakan Allah kepada Raja Talut. Menurut mufti wilayah, berdasarkan kitab tafsir Al-Jalalain, disebutkan bahawa Bani memiliki sebuah bekas yang akan diletakkan di hadapan mereka ketika ingin berperang dan mereka mengharapkan kemenangan melaluinya. Dalam peti itu dikatakan terkandungnya serban Nabi Harun, selipar serta tongkat Nabi Musa, dan ada pandangan lain mengatakan ia juga mengandungi 2 batu yang terukir 10 perintah Allah, di mana mereka percaya memiliki peti tabut akan mendapat keberkatan dan pertolongan dari Allah. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Sehingga kini, ramai para pengkaji yang berusaha untuk mencari peti tabut yang dipercayai berasal dari syurga ini, namun masih gagal. Walaupun ia didakwa telah ditemui di Ethiopia, iaitu sebuah negara yang terletak di Afrika Timur, namun tiada bukti kukuh yang dapat mengesahkan penemuan tersebut. 9. Air Zam-Zam. Antara air yang wajib dibawa balik setiap kali ada yang pergi umrah atau haji. Namun korang tahu tak, asal usul sebenar air yang dikatakan terbaik di dunia ini ketika Nabi Ismail yang pada masa itu masih lagi bayi tinggalkan bersama ibunya Hajar oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Hajar telah berulang-alik dari Bukit Safa dan Marwah, iaitu 2 buah bukit yang terletak di Mekah, sebanyak 7 kali untuk mencari air bagi menghilangkan dahaganya. Dan dari peristiwa itulah wujudnya sa'i, iaitu perbuatan berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang merupakan salah satu rukun wajib ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Pada masa itulah malaikat Jibril mengais tanah dengan tumitnya. Ada sebagian riwayat mengatakan dengan sayapnya sehingga air keluar memancar. Kisah ini ada diceritakan dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Korang bayangkan, sejak zaman Nabi Ismail lagi, air Zam-Zam ini tidak pernah berhenti mengalir dan tidak pernah kering sehingga kini. Walaupun air itu dipam 690 juta liter dalam sehari, tetapi dalam masa hanya 11 minit, paras air Telaga Zam-Zam akan kembali kepada asal. Malah banyak kajian telah dibuat dan mendapati air Zam-Zam sangat unik dan mempunyai kandungan mineral semula jadi yang sangat baik untuk manusia, iaitu sebanyak 2000 mg setiap liter air, berbanding air mineral biasa yang hanya mempunyai 260 mg mineral per liter. Sebab itulah, menurut mufti wilayah, riwayat Abi Syaibah mengatakan air Zam-Zam dari mata air syurga. Namun Imam Nawawi berkata, pendapat yang asah atau lebih sahih bahawa secara zahirnya ia adalah dari syurga. Wallahu a'lam. 8. Cincin Nabi Sulaiman.
Seperti yang telah Allah firmankan dalam surah As-Sad ayat 35, Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang terbesar dan terkaya di dunia, di mana kerajaan baginda terdiri daripada manusia, jin, haiwan, angin, laut serta udara yang tunduk dan patuh pada perintahnya dengan izin Allah. Namun terdapat riwayat yang mendakwa kebolehan baginda seperti bercakap dengan haiwan, mengawal jin serta udara ini berasal daripada cincinnya yang dianugerahkan oleh Allah, di mana ia didakwa berasal daripada syurga. Walaupun begitu, banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan cincin ini adalah daripada kisah Israiliyat, dan kebanyakannya ditolak oleh para ulama kerana terkandung banyak perkara-perkara mungkar sehingga membawa kepada pendustaan terhadap Nabi Sulaiman. Walau bagaimanapun, cincin ini ada dinukilkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi mengenai makhluk akhir zaman, iaitu Dabbah yang akan keluar dengan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. 7. Tongkat Nabi Musa. Antara salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkat baginda, di mana banyak kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan mengenai tongkat ini. Contohnya, tongkat ini boleh bertukar menjadi ular seperti yang diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 107, mengeluarkan air daripada batu seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 60, dan membelah lautan seperti yang diceritakan dalam surah Taha ayat 77. Malah terdapat juga riwayat yang mendakwa tongkat ini juga antara yang terkandung di dalam peti tabut yang fakta ceritakan sebelum ini. Namun terdapat banyak artikel-artikel yang mendakwa tongkat Nabi Musa berasal daripada syurga, hingga ada yang mendakwa tongkat ini berasal daripada Nabi Adam yang diturunkan bersama dari syurga. Walau bagaimanapun, fakta tak jumpa sebarang hadis atau riwayat mengenai dakwaan ini. Tetapi yang pasti, bukanlah kuasa daripada tongkat itu yang mendatangkan mukjizat, tetapi ia didatangkan dari Allah SWT kepada Nabi Musa sebagai bukti kenabian baginda. Kini tongkat ini didakwa berada di Muzium Topkapi, Turkiye, di mana ia didakwa dibawa sendiri oleh Sultan Selim pertama ke Istana Topkapi pada tahun 1517 selepas menakluki Mesir. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Tapi apa yang pasti, tongkat ini akan muncul di akhir zaman dan dibawa oleh Dabbah. 6. Batu Hajarul Aswad. Kalau korang ingat lagi dalam video bertajuk 10 fakta tentang Kaabah yang ramai tak tahu, fakta ada ceritakan mengenai batu Hajarul Aswad ni kan? Korang perasan tak? Di salah satu penjuru Kaabah terdapat satu struktur kecil yang berwarna perak kan? Ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail telah diperintahkan Allah untuk membina Kaabah, terdapat masalah di mana mereka kekurangan sebiji batu di bahagian salah satu sudutnya. Disebabkan itulah Allah telah memerintahkan malaikat Jibril membawa turun batu dari syurga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk diletakkan kepada sudut tersebut, di mana batu itu kita kenali kini sebagai Hajarul Aswad. Kalau korang nak tahu, menurut riwayat Tirmizi, batu itu asalnya berwarna putih, lebih putih dari susu. Namun kerana dosa manusia, ia telah menjadikan batu itu bertukar kepada warna hitam. Malah Hajarul Aswad juga merupakan seketul batu yang besar ketika awal-awal ia diturunkan. Namun banyak kejadian yang berlaku di mana batu ini pernah dicuri selama 22 tahun dan banyak kali cuba dipecahkan. Sebab itulah kalau korang tengok batu ni sekarang, ia telah terpecah kepada 8 bahagian. Namun perlu diingati, kerana mengikut riwayat, walaupun ia batu dari syurga, batu ini tidak memberi apa-apa manfaat atau mudarat, dan hanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. 5. Batu makam Nabi Ibrahim. Kalau korang nak tahu, di Masjidil Haram berhampiran Kaabah terdapat satu struktur yang dipanggil sebagai makam Nabi Ibrahim. Tapi ini bukanlah bermaksud di situ terletaknya jasad Nabi Ibrahim tahu. Sebaliknya, di dalam binaan kecil ini terdapat batu yang mempunyai kesan tapak kaki Nabi Ibrahim, di mana baginda pernah gunakan batu itu sebagai pengalas untuk berdiri ketika membina Kaabah. Apa yang menariknya, batu itu merupakan delima dari syurga dan ia diturunkan bersama-sama dengan batu Hajarul Aswad. Sesungguhnya Hajarul Aswad dan makam Ibrahim merupakan batu batan dari syurga. Allah telah menghilangkan cahaya kedua-duanya. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya kedua-duanya, nescaya ia menerangi seluruh timur dan barat.
Namun lokasi makam Ibrahim yang korang nampak sekarang ni bukanlah lokasi asal tau. Sejak zaman Nabi Muhammad lagi, makam ini telah beberapa kali dipindahkan untuk memperluaskan laluan tawaf akibat jumlah jemaah yang semakin meningkat dan memberi ruang kepada orang ramai untuk solat di belakang makam itu. 4. Raudah. Percaya tak kalau fakta katakan di dalam Masjid Nabawi yang terletak di Madinah terdapatnya taman syurga. Sekiranya korang pergi ke Masjid Nabawi, korang akan perasan terdapat tiang yang kelihatan berbeza dengan tiang-tiang lain di dalam masjid. Kalau korang nak tahu, tiang-tiang ini menandakan kawasan Raudah, iaitu kawasan antara bilik Rasulullah yang kini merupakan makam baginda dengan mimbar tempat baginda berkhutbah, iaitu sekitar 26.5 meter. Dan apa yang menariknya, kawasan Raudah ini merupakan antara taman-taman dari syurga yang Allah turunkan ke bumi, di mana perkara ini ada disabdakan oleh baginda sendiri. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau korang tengok, kerajaan Arab di sana sangat-sangat menjaga kawasan Raudah ini, di mana ia dihias dengan mama dan disaluti dengan emas, manakala kapetnya pula dihiasi dengan kapet mewah. Malah terdapat juga pandangan ulama yang dibawakan oleh Imam Al-Nawawi yang mengatakan kawasan Raudah ini kelak akan dipindahkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam. 3. Kurma ajwa. Antara benda yang wajib muncul ketika bulan puasa. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Antara banyak-banyak kurma yang ada di dunia ini, terdapat satu kurma yang dikatakan berasal daripada syurga. Nama kurma ini adalah kurma ajwa atau sering dipanggil sebagai kurma Nabi kerana ia dikatakan menjadi kegemaran Rasulullah dan ia juga ditanam di tempat asal baginda, iaitu Madinah. Selain mempunyai ciri-ciri unik yang berbeza daripada kurma lain seperti berwarna lebih gelap dan bersaiz lebih kecil, kurma ini juga dikatakan berasal daripada syurga dan ia pernah disabdakan oleh Rasulullah. Kurma ajwa itu berasal daripada syurga dan ia merupakan penawar daripada racun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Malah menurut kajian, kurma ajwa mempunyai banyak khasiat berbanding kurma-kurma lain, menjadikan kurma ini tersenarai sebagai kurma antara termahal di dunia. Arab Saudi, kurma ajwa Aliyah atau kurma ajwa Madinah adalah varieti kurma paling mahal di dunia, mempunyai warna 2. Manna dan salwa. Manna dan salwa merupakan dua jenis makanan yang diturunkan Allah SWT kepada Bani, di mana kisahnya ada diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah kamu menganiayai kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 57. Namun disebabkan kaum Nabi Musa bersifat tamak dan tidak berpuas hati, mereka memohon supaya lebih banyak lagi makanan diturunkan, di mana perkara ini Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Namun timbul pula persoalan, apakah sebenarnya manna dan salwa ni? Ulama telah memberikan banyak pandangan mengenai kedua makanan ini. Contohnya seperti burung dari syurga, Arabic gum, sesuatu yang turun dari pokok, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salji, cecair manis seperti madu, roti yang diperbuat daripada jagung dan banyak lagi. Namun hakikatnya sehingga kini tiada siapa yang benar-benar tahu apakah makanan manna dan salwa yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Musa. Wallahu a'lam. Nabi Musa apabila dia lari daripada Firaun tak ada makan, maka Tuhan turun ke makan syurga. Maka ada orang royak dia tu Arabic gum. Tapi hak tepatnya sebenarnya kita tak tahulah. Sebab apabila lepas pada tu Tuhan tak buat dah. Tak buat turun dah al-manna was-salwa. Kerana ada kata dia ni makannya daripada syurga. 1. Wadi Butan.
Untuk pengetahuan korang, Wadi Butan merupakan sebuah lembah yang terdapat di Madinah. Dan kalau korang nak tahu, terdapat banyak artikel-artikel yang mendakwa Wadi Butan ini merupakan salah satu lembah dari syurga berdasarkan hadis ini. Namun menurut laman web semakhadis.com, hadis ini telah didhaifkan oleh Syekh Albani. Sekarang ni kita berada di Wadi Buthan ataupun lebih dikenali sebagai Lembah Buthan. Dalam satu hadis, Nabi sebut Wadi Buthan wahiya tur'atun min tura'il jannah. Salah satu lembah daripada lembah yang ada di syurga. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Malah terdapat juga benda-benda lain yang dikatakan berasal daripada syurga, seperti Bukit Uhud atau Gunung Uhud yang terletak di utara kota Madinah berdasarkan hadis ini. Namun hadis itu juga merupakan hadis palsu menurut Syekh Albani. Sebenarnya banyak lagi benda yang didakwa berasal daripada syurga, seperti kayu koka, buah tin dan banyak lagi yang sering disebarkan melalui hadis-hadis terkenal. Namun kebanyakan hadis ini adalah dhaif atau palsu. Na'udzubillahi min zalik. Dengan kemajuan teknologi kini, terdapat banyak platform untuk memudahkan kita menyemak kesahihan sesuatu hadis sebelum ia tersebar. Marilah sama-sama memanfaatkan kemudahan ini dan berusaha menyebarkan hanya yang benar demi menjaga kesucian agama kita. Wallahu a'lam. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk sertai giveaway Faktau dekat channel Faktau yang satu lagi tau. Dan sertakan sekali #Faktau Raya 2025. Terima kasih Faktau ucapkan kepada korang semua atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye. Jangan tak puasa tau. Hahaha.